Seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan orientering navigasi. Asal-usul kompas ini ataupun asal-usul orientering ini bermula daripada di Skandinavia, iaitu akhir abad ke-19 sebagai latihan ketenteraan. Okey, pertandingan awalnya adalah diadakan di Norway pada 1897. Yang ketiga berkembang menjadi sukan rasmi Eropah pada 1960. IOF ditubuhkan pada tahun 1961. Setahun daripada perkembangan sukan di Eropah tersebut. Okey, dalam pendidikan pula orientering ini digunakan untuk melatih kemahiran peta, kompas, arah dan membuat keputusan. Itu sahaja. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang anatomi kompas. Yang saya pegang ni ialah kompas. Jadi mari kita tengok sini. Okey, mula-mula kita tengok di bahagian sini iaitu anak panah. Ia dipanggil sebagai arah panah arah pergerakan. Yang di bahagian sini dan yang di bahagian bawah sini ataupun di atas sini ialah dipanggil sebagai pembaris, iaitu bertujuan untuk mengukur jarak pada peta. Okey, yang di sini ialah bearing ataupun perumah kompas dan ia boleh diputar untuk mencari jarak ataupun sudut. Okey, yang di sini yang bahagian merah dan hitam ialah dipanggil sebagai jarum magnetik, iaitu sentiasa menunjukkan arah utara. Jadi apabila saya putar ke sini, maka bahagian sana adalah utara. Apabila saya putar sini, bahagian sana adalah utara. Ia sentiasa berada dalam keadaan utara yang berwarna merah. Okey. Seterusnya ialah di bahagian belakang sini iaitu plate tapak, dan yang di bahagian arah panah sini yang dalam bearing tersebut ialah arah panah orientering ataupun markas untuk rumah kepada ni warna hitam dan warna merah. Okey, seterusnya ialah penunjuk indeks iaitu N. Ini ialah merujuk kepada penunjuk indeks. Ya. Dan seterusnya ialah garisan melaras ataupun keutaraan yang di bahagian sini. Garis tersebut adalah dipanggil sebagai garisan melaras ataupun keutaraan. Okey. Saya rasa itu sahaja anatomi kompas yang saya panggil, yang saya tahu. Sekian dan terima kasih. Okay, baiklah. Jadi kita akan sambung kepada penggunaan peta dan kompas. Jadi seperti yang slide yang telah saya sediakan, yang mana kita ada orientasi peta, yang mana proses untuk menyelaraskan peta dengan arah sebenar di lapangan. Yang kedua, pastikan arah utara pada peta selari dengan utara sebenar. Maksudnya jika kita nak tengok arah mana-mana untuk kita pergi ke sesuatu tempat, sesuatu sudut, macam contohnya 180, kita ingin pergi ke 180, kita harus gunakan kompas ni, kita harus memusingkan arah 180 darjah dan kita perlu memasukkan jarum warna merah ini ke dalam kawasan yang telah disediakan dalam markas dia. Contohnya jika saya ingin pergi ke arah 180, maafkan saya. Okey, 180. Kita pusingkan ini ke arah 180. Okey, lepas tu kita perlu apa? Kita perlu memasukkan jarum merah tersebut di dalam markasnya. Jadi tengok saya buat. Okey, baik. Jadi sini. Baik, jadi terbukti 180 dan anak panah merah masuk ke dalam markasnya ke arah sana. Maksudnya 180 darjah ke arah sana. Begitu. Baik. Seterusnya kita ada menentukan arah bearing. Jadi bearing ni apa? Bearing ialah sudut arah dalam darjah dari utara. Cara menggunakannya seperti telah saya terangkan tadi, iaitu letakkan kompas di atas peta.
Apabila kita ada peta, kita letakkan kompas di atas peta untuk dari lokasi untuk ke destinasi untuk kita pergi. Yang kedua, putar dial sehingga selari dengan garisan utara peta. Seperti saya kata tadi, kita putar ini sehingga sudut yang kita ingin pergi. Yang ketiga, baca nilai darjah. Contohnya kita ingin pergi ke 180 darjah, so kita perlu putarkan arah DLD ni untuk pergi ke arah 180 darjah. Dan kita gunakannya untuk pergi ke lokasi destinasi yang telah kita sasarkan. Baik. Yang seterusnya, mengira jarak pada peta. Sekiranya skala peta telah diberikan 1 cm pada peta, iaitu 500 meter di dunia sebenar, maksudnya kita telah mempunyai pembaris di bahagian sisi untuk kita mengira sejauh mana jarak di atas peta. Seperti yang telah saya sediakan contoh kepada anda semua, iaitu skala peta contoh 1 cm pada peta bersamaan 500 meter di dunia sebenar. Bermaksud jika 2 cm bermaksud 1000 meter di dunia sebenar, bermaksud 1 kilometer. Baik, seterusnya kita ada membaca simbol dan ciri peta. Jadi peta ni dia ada banyak. Dia ada simbol, ada ciri-ciri, contohnya simbol hutan, simbol sungai, simbol jalan, garisan kontur yang menunjukkan kawasan tinggi rendah, cerun-curan atau landai untuk membantu kita memilih laluan yang selamat. Maksudnya dekat peta tu, peta yang telah disediakan tu mempunyai kontur ataupun jalan yang curam. Takkan kita nak pergi dekat arah tu, so kita perlu melakukan pilihan yang baik dan memilih laluan yang baik untuk memastikan perjalanan kita selamat untuk ke destinasi yang telah ditetapkan dan kita ingin pergi. Itu sahaja. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada perancangan dan pemilihan laluan, orientering dan navigasi. Okey, yang pertama, tujuan perancangan laluan. Dalam tujuannya ada 3 tujuan, iaitu yang pertama, menentukan laluan paling selamat, cepat dan efisien untuk ke destinasi. Yang kedua, mengelakkan risiko seperti sesat, kecederaan atau pembaziran masa. Yang ketiga, membantu peserta bergerak dengan lebih yakin dan teratur. Okey. Yang kedua, kita akan pergi kepada faktor pemilihan laluan. Dalam faktor ni ada 5 faktor. Yang pertama, bentuk muka bumi. Untuk mengelakkan kawasan cerun, curam atau lembah dalam. Yang kedua, jarak. Pilihan laluan yang lebih pendek tetapi masih selamat. Okey, yang ketiga adalah halangan semula jadi, seperti sungai, hutan tebal, kawasan berlumpur. Yang keempat adalah tahap kemampuan peserta, iaitu menyesuaikan ataupun sesuaikan dengan kecergasan fizikal. Okey, yang kelima adalah cuaca dan keadaan semasa. Elakkan laluan berisiko ketika hujan. Okey. Okey, yang ketiga adalah langkah merancang laluan. Dalam langkah ni ada 5 langkah. Yang pertama, kenal pasti dulu lokasi. Kena pasti dulu lokasi mula dan destinasi pada peta tersebut. Yang kedua, tentukan bearing ataupun arah menggunakan kompas. Yang ketiga, ukur jarak perjalanan berdasarkan skala peta. Yang keempat adalah pilih laluan yang mempunyai tanda panduan jelas. Yang kelima adalah sediakan pelan alternatif jika berlaku halangan. Okey, yang keempat, aspek keselamatan. Okey, dalam aspek keselamatan ni ada satu aspek, iaitu mengelakkan kawasan berbahaya seperti cerun, curam ataupun lembah dalam, kawasan licin dan berlumpur. Pastikan membawa peta dan kompas, air dan keperluan asas seperti roti ataupun biskut. Sentiasa bergerak dalam kumpulan dan maklumkan laluan kepada pihak lain. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.